Sedapnya katanya kan. Tahu tak apa? Sedap guys, asam pedas je guys. Masya Allah, tengok tu, look at that. Lepas saya belanja anda, saya kasi anda tengok dia. Can see but cannot touch. Can see but cannot eat. Why I say like that? Because if let's say you guys want to see, touch and eat, you guys mesti nak kena datang turun dekat sini. Nampak tu? Dekat stiker yang saya tampal kat sebelah atas kanan tu. Restoran MBK bertempat di 218B Changi Road. Ya. Sedap guys. Nanti komentar yang mana sempat tu. Okay, ni terus terang ni saya cakap dari hati Ikhlas dari hati ni first time now. Asam pedas ni saya cakap super power, sedap gila. Betul, seriously, highly recommended It's really highly recommended Saya kasih 10 ada Jinji. Rate Mas dia kata dari 1 sampai 10. 10 saya kasih, betul ni serius, sumpah tak bidik. Sumpah tak bidik. Asam pedas dia power gila, kick meletup ke babums. Sedap, pedas pun pedas. Ada daun kesumnya. Guys, mesti nak kena turun tau guys. Guys, Imas Factors ni mulut cakap tau. You guys mesti nak kena turun tau dekat ni restoran MBK. And makan, cuba sendiri. Fuh, komentar Dek Jinji mantap, memang mantap. Okay, next. Pedas guys, sedap, ya Allah. Saya pada tadi baru makan tau, makan yang dia nampak tadi nasi ayam yam-yam kan. Tapi bila ini datang guys, my brotherhood mango ni dah sampai guys. Saya tak sabar-sabar. Serius saya cakap. Sana orang Brunei. Asam pedas apa tu? Ada yang komentar tanya. Dari siapa? Di Fiza. Okay, apa khabar di Fiza sama petang? Asam pedas telur sotong. Alright, this one is asam pedas telur sotong. Awak pernah cuba tak? Awak pernah makan tak asam pedas telur sotong? As for me, this is my first time experience. Apatah lagi from restoran MBK. Masya Allah, saya cakap betul sedapnya.